Ya guys, welcome back to my channel IDJB Gaming. Dan hari ni aku nak reaction video, bukan main game, reaction video kelakar. Dia tanpa basa-basi, jom kita view. Tapi sebelum kita ke video, jangan lupa like, comment dan share. Lupa subscribe untuk cerita bawah. Terima kasih. Kita langsung ke videonya. Let's go. Okay. Tak, aku sebenarnya tak salah. Aku semua pening. Kenapa dia kalau dia main game apa, PUBG apa? Sampai boleh sampai boleh apa tu orang kata? Sampai boleh terlempar-lempar dengan PC tu. Wih, jom kita react lagi sekejap. Okay, let's go. Okay, ayam. Kucing. Belik. Meleleh je kita. Apa ni? أنا رايح فين؟ أنا راجع. Kau bayangkan kau keluar daripada bilik je, dia keluar. Ada harimau dekat dalam rumah kau. Kau rasa apa yang kau rasa? Kalau aku sembunyi dulu. Tak terkejut kau tiba-tiba ada harimau. Jadi kita react lagi. Ada apa? Let's go. Ya. Kau depan belakang. Bila kata depan. Dia macam apa tu orang kata? Dia macam dia kata dengan member harimau dia, nanti kau jaga, aku jaga depan, kau jaga belakang dia. Jadi kalau dia lari, jadi dia tak dapat lari. Betul cakap macam tu kan dengan member harimau dia. Aduh. Enggak. Ni saya bukan nak ketawa macam kesian pun dia, macam nak gelabah dia sebenarnya. Muncul terpam paling. Tu apa? Tai aku. Member dia paling tai Saya lepas tu lepas shot video ni kan, member dia kan, tahu tak dia buat apa? Dia pergi depan rumah dia ketuk pintu, dia paling tai rumah dia nanti Weh. Sejujurnya kalau adegan tadi, kalau korang perasan apa tu, dia bawa motor, lepas tu dia terlanggarkan ke depan kan. Okay, saya pernah malam peristiwa macam tu juga, tapi bukan naik motor, naik basikal. Masa saya tengah main basikal dengan member saya kan. Saya main basikal, kami ni lawan arah. Kita orang tengah buat laju, terlanggar. Itu sakit Siapa yang pernah mengalami macam tu juga, komen kat bawah Apa ni? Makan ni Apa dia lempar tu? Dia lempar apa? Dia lempar tai apa? Kejap bayangkan Kau tengah makan sedap-sedap. Tiba-tiba kau lempar tai dalam makanan kau. Kau rasa apa yang kau nak buat? Itu kalau aku tahu tak aku buat apa? Aku ambil tai dalam tu, aku sumbar dalam mulut dia. Sedap-sedap aku tengah makan, dia pergi sumbar tai. Itu kalau aku Kata korang, komen kat bawah je. Okay, korang tahu tak apa persamaan di video kipas dengan video ni? Sabar jap. Kipas dia dengan kipas aku sama. Dan dah nazak dah. Kipas dia dah tak ada ni kan, yang macam tu depan ni kan. Kalau macam kipas aku ni masih ada tau. Cuma sebelum ni tak ada, sebab depan ni macam dah hilang. Depan kunci ni dah lah aku pakai double tip. Dulu macam tu juga kipas aku, kipas yang ni Okay, kita masuk ke video lagi. Okay.
Okey, kaki. Bu. Ba. Kau bayangkan Kau bayangkan Jap. Kau tak bayangkan kot. Aku bayangkan Kau bayangkan kau tengah contoh Ania macam ada kat hadapan kau. Kau macam meledak dia macam tiba-tiba dia lompat. Out. Kau rasa macam mana dia lompat masuk mulut, dia masuk ke tekak, dia masuk perut. Lepas tu nanti kan tahu-tahu kau berak aja keluar seketul. Kau tak dalam tu. Lepas tu dia semua lompat. Sudah. 반대했다. Tecnologia. Astaghfirullahaladzim. Kau mainkan apa tu? Goreng telur. Kita goreng telur. Sapi jap. Dan goreng telur tapi telur tiba-tiba jatuh. Tak tahu aku rindu sangat. Jatuh pada aku. Quy mô chưa rõ lai lịch như Seiji và nó. Dẫu vậy Seiji đã quyết thì chẳng ai dám ho he nửa lời. Đổi lại Seiji hứa sẽ cho Ki 4H đảm nhận vị trí lớp trưởng học kỳ 1. Dia nak acah-acah tau. Macam ni kan memang best lah. Memang licin. Kalau licin tu memang best lah. Kau boleh macam naik skateboard. Tetapi yang tak bestnya tu, kau tak apa. Bila kau turun lepas tu jatuh. Lepas tu jatuhnya atas orang. Tapi ni macam tak jatuh atas orang. Tak. Dia jatuh belakang pintu. Aduh. Kesian. Jap. Apakah ini adalah teknik untuk mencuri makanan? Jap, sebab aku baru nampak teknik ni. Tadinya adalah kau pergi buat apa macam pura kota langgar orang. Lepas tu kau pusing, ambil makan dia. Segenggam, bawa lari. Tadi terbaru. Kalau sudah belajar, sila komen. Ush. Kurang lawak. Aduh. Terbalik. Aduh. Dia tengah ramai-ramai bawa apa tu macam belon. Aku tak tahu panggil apa, belon kot. Kalau korang tahu sila komen kat bawah. Dia pun tengah lawak je videonya. Ini bukan lawa ni. Ini aku rasa macam menderita pada sakit. Kalau jatuh kat situ. Kenapa dia melawak sangat ni? Sedebat. Un limón con poquita sal. Aku tak tahu dia makan apa. Tante dia makan buah apa tu yang masam tu? Aku lupa nama yang buah masam tu apa nama dia aku lupa apa Lepas tu dia masam. Okay Apa Jambu masam Aku lupa rasa jambu macam mana. Dia makan buah apa itu Aku tak tahu buah apa. Tapi aku rasa kan dia makan buah yang masam tu. Tapi dia makan dengan garam atau gula. Aku rasa gamut. Buat sampai nak muntah tu. Comelnya. कितने काट मुझे इतना चलो
apa ni, tak lawa pun. Dia cakap ambil kasut pakai katang. Lepas tu dia mau macam nak betul ke pintu. Ngoe, ngoe, ngoe. Pom. Weh, kami Arna ni apa? Arna nak makan lah. Ya Arnab tadi tu comel. Aku tak rasa Arnab tu. Yang ni kelakar. Dia tengok duduk atas kursi berjatuh. Lepas tu kursinya patah. Kau bisa begitu. Aduh. Oh, wow. Macam sedap je ni. Apa hal lu? Apalah salah kucing tu Dia semua nak tiba-tiba kan tuan yang tamu itu dia masukkan jari dia kat dalam mulut kucing tu. Terus dah muntah kucing tu. Lawa saya macam aku relation lawan dia tak apa lawa sebab no, aku tak tahu. Sama tengok lagi. Bodoh aku tu. Ganti video macam tak lawa je. Kita lah mengganti video. Baru apa ni siap. Dia tahu dia jatuh dah. Aduh. Bulubut. Ha? Bulubut. Bluetooth. Bluetooth. Bulubut. Bulu. Apa ni Bluetooth tu? Lain tu bahasanya ni bahasa mana pula ni? Dan tak tahu. Oh, iPhone. Aku bukan cakap apalah. Kau bayangkan kau baru beli iPhone lah, ataupun yang pun lain-lain macam Oppo, Redmi, Nokia lah apa-apa lah kan. Kau baru buka kau temponya pun dah jatuh. Pedih siap. Aku tak tahu nak cakap apa dah. Berarti dia terus itu kalau pacau aku. Jadi senang saya ni. Tepat besar ke dabau punya banyak jabatan kat tempat tu. Macam tadi jabatan lain kan ada juga lah jabatan yang dah nak roboh tu. Aku tak tahu dia apa biksu ke apa. Lepas macam biksu botak lepas tu pakai baju ala biksu kan. Aku rasa biksu lah tu. Tahu. Cuba lah pakai jabatan lain kan banyak. Aduh, pening kepala otak aku. Itu sakit. Itu sakit. Itu memang sakit. Sakit. Itu memang sakit tu. Kau bayangkan sekejap Kau bayangkan ni kau tengah jalan-jalan lepas tu kau terlanggar tiang macam. Wah, sakit. Anjay. Ayo di mana? Isso aí, Clotilde, vamos começar o ano com o pé direito. Astagfirullahaladzim. Okay, kau tahu tak sebenarnya kan, kejadian yang macam masuk lari-lari masa hamil tu aku pernah kena tau. Waktu aku kecil waktu tu aku tengah lari dengan kawan aku kan. Tiba-tiba aku tengah lari tu, kau tahu tak apa yang terjadi? Aku jatuh dalam lecak. Lecak dia taklah kata-kata lecak besar sangat, kecil je. Aku terjun dalam tu, kau tahu tak? Aku dah pakai baju warna putih.
Kalau siapa yang tahu je lah, baju warna putih tu memang susah nak hilangkan kotor-kotor sikit kan. Dan selipar aku hilang termasuk sebab dalam leca tu macam ada lumpur lah. Lumpur dia macam liat sikit lah. Liat Yang penting aku pernah alami lah. Hui, itu dah lama gila tapi dah lama. Hebat Syak. Aku nak cuba Syak. Kejap. Aku nak try. Kejap. Okay. Kejap. Okay. Jadi aku nak try macam yang tadi tu. Dia macam apa dia baca? Ambil tangkap tiba-tiba. Dah itulah aku nak cuba benda pelik-pelik. Aku tak nak cuba dah. Bosan. Aku dah tak cuba dah. Tak nak trauma. Jadi kita akan tengok lagi. Let's go. Alhamdulillah. Sao nỗi na nuan mà nuan sao Mantap. Itulah. Main-main lagi. Kan dah jatuh. Kan dah jatuh dalam sungai. Aku tak tahu. Aku macam tak berapa nak lawak kali ni ya. Aku rasa lepas ni kita nak buat reaction. Okay lah. Mungkin sampai sini aja videonya. Komen kat bawah saya nak buat korang nasihat main ke ataupun reaction. Kalau nak buat reaction, komen lah. Reaction video horror ke, kelakar ke, jumpscare ke, apa-apa je lah boleh. Kalau lagi korang boleh komen juga kat bawah. Okay. Jumpa next video. Bye-bye.